tentang Exco Agama Melayu, Infrastruktur dan Kemudahan Awam. Ini di bawah Datuk Dr. Hassan Ali. Tapi pembantu kita ada 2 orang pembantu. Saya ditugaskan untuk membantu dalam bidang agama dan adat Melayu. Manakala Saudara Qasim infrastruktur dan kemudahan awam. Jadi bidang keagamaan saya ialah ini berhubung dengan keagamaan lah, yang duduk di bawah kita katakan JAIS dan MAIS, khususnya berhubung dengan masjid, surau, sekolah-sekolah agama, dan berhubung dengan berbagai-bagai yang berkait dengan pembangunan keagamaan lah. Itu yang menjadi tumpuan bagi saya lah. Jadi ini sebagai kita membantu Datuk Dr. Hassan Ali dalam tugas-tugasnya lah. Selain pada itu, saya jadi ahli Stenko di JAIS jugalah. Kita ada mesyuarat dapat mengikuti dari segi polisi perkembangan di JAIS tu ya. Manakala Datuk Dr. Hassan Ali selain daripada dia mempengusikan mesyuarat-mesyuarat di JAIS, dia juga menjadi timbalan di MAIS ya. Saya ingat jawatan tu pun masih dipegang hingga sekarang walaupun dia sudah keluarkan daripada PAS. Jadi saya ingat artinya jawatan ini sebagai satu jawatan yang besar dan penting, dan melibatkan pihak pentadbir dan juga masyarakat tu. Khususnya ini ada hubungan dengan tuanku jugalah yang menjaga agama Islam dan adat Melayu. Dan kedudukan Datuk Dr. Hassan Ali yang berada di JAIS dan MAIS itu sebagai jambatan lah dari segi menjalankan polisi dan juga barangkali menaikkan apa-apa polisi, projek dan cadangan-cadangan kepada pihak atas lah. Di samping daripada yang atas menurunkan arahan-arahan ke bawah. Itulah artinya tugas-tugas kita. Sebab tu saya dalam tugas-tugas tu banyak pergi ke surau, masjid, permohonan berbagai-bagai lah dari segi yang bersifat keagamaan, membantu beliau lah di dalam hal soal-soal keagamaan. Di samping juga adat istiadat tu juga berkait dengan permuziuman, sekarang dipanggilkan padat lah, Perbadanan Adat Melayu dan Warisan. Selepas pada itu Doktor, saya nak tanya juga Doktor, selepas bertukar bos, mungkin dulu Doktor Hassan sekarang Tan Sri Khalid sendiri, dan Tan Sri Khalid dia banyak lagi portfolio lain yang dia kena jaga. Bagaimana Doktor rasa tugas Doktor selepas daripada ni lah mungkin bertambah? Saya dah merujuk perkara ni kepada Cik Faikah lah sebagai setiausaha politik Tan Sri Khalid. Dia memang mengatakan bahawa tugas ini akan berterusan, dan padat itu sebagai tambahan daripada tugas yang dululah. So saya ingat oleh kerana ini satu portfolio yang dipegang oleh Tan Sri Datuk Seri Abdul Khalid Ibrahim, saya ingat saya mungkin lebih rapat dengan yang amat berhormat lah. Dan barangkali juga oleh kerana beliau sibuk dalam berbagai-bagai tugas, mungkin peranan ini banyak diturunkan kepada saya lah. Jadi saya berharap insya-Allah dengan Tan Sri Khalid menjadi pengurusi bahagian hal ahwal Islam dan adat Melayu, juga infrastruktur dan kemudahan awam ni, menjadikan saya lebih lebih rapat dan barangkali lebih banyak menjalankan tugas
yang sepatutnya dijalankan oleh Yang Amat Berhormat lah, kerana mungkin masa dia tidak begitu banyak ya. Jadi artinya sebenarnya dari segi ni kalau dianggap kita daripada PAS kehilangan dari segi apa ni portfolio hal ehwal Islam tu, sebenarnya tidaklah. Sebenarnya oleh kerana Datuk Dr. Hassan Ali dah diberhentikan daripada jawatan ini, masuk Menteri Besar, sebenarnya tugas ini lebih licin lah, kerana dia ada mempunyai hubungan dengan pihak istana lah ya. Dan kedudukan Yang Amat Berhormat sebagai Menteri Besar dalam hubungan dengan pihak Jais Maiz, khususnya istana, saya ingat lebih dihormatilah dari segi polisi pandangan dan kehendak-kehendak dua belah pihak lah, ada semacam boleh diharmoni dan licinkan lagi dari segi pentadbiran. Saya menyangkalah masalah yang menyebabkan Datuk Tan Sri Datuk Menteri Besar mengambil alih jawatan ini, bukan tidak ada mereka yang layak. Maknanya 2-3 orang, baik Dr. Yunus, Dr. Rani, saya pun layak umpamanya untuk menjalankan tugas itu. Tetapi dari segi komunikasi ke peringkat atas boleh jadikan kita tidak biasa dan kita memasalahkan sikitlah dari segi hubungan ke pihak atas. Barangkali itu diambil alih oleh Menteri Besar ya. Dan saya ingat tidak ada masalah atau halangan daripada tugas hal ehwal Islam ni daripada dilaksanakan ya. Ada pandangan yang melihat khususnya UMNO yang menuduh bahawa seolah-olah esko portfolio hal ehwal agama ni harus diberi kepada PAS. Sedangkan kalau tengok di Penang sendiri esko agama negeri lain tidak PAS memegang. Bagaimana pandangan doktor? Saya berpendapat artinya tidak semestinya sedemikian ya. Maknanya selagi dia di bawah pakatan kita dan orang yang mempunyai kelayakan, artinya wajar. Lebih-lebih lagi Yang Amat Berhormat Menteri Besar, artinya kedudukan dia itu sebenarnya memperkukuhkan portfolio agama itu dalam hubungan dengan pihak atas lah, maksudnya Jais Maiz, khususnya Tuanku, dengan peringkat bawah. Dan barangkali dengan adanya Yang Amat Berhormat, banyak polisi peruntukan dan sebagainya dapat dijalankan dengan lebih licin lah. Saya terbaca surat khabar tadi sebelum datang ke sini, Datuk Tuan Ibrahim pun sendiri menegaskan bahawa tidak semestinya jawatan hal ehwal Islam ni dipegang oleh orang PAS. Selagi ada orang yang berkelayakan, dia boleh pegang. Jadi saya setujulah, maknanya tidak semestinya dipegang oleh orang PAS. Tetapi ini dijadikan sebagai suatu senjata oleh pihak lawan kita lah untuk menikam kita, menjadikan dia sebagai satu isu yang mengatakan bahawa PAS kehilangan portfolio penting, PAS ini tidak dihormati dan sebagainya. Saya fikir tidak. Barangkali apa yang kita perlu tunjukkan kepada masyarakat selepas pada ini tentang kemampuan kita lah dari segi menjalankan pentadbiran dari segi hal ehwal Islam itu sendirilah ya. Pihak Media PAS melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Media PAS, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.